Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon your greetings. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf, #Forever No Ranger. Akhirnya setelah sekian lama kita tidak bertemu kembali di YouTube saya ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, share, subscribe dan juga butang notifikasi untuk dapat pemberitahuan setiap kali saya memuat naik video yang terbaru. Kalau dah ada video ni maknanya saya dah nak merayap lagi lah. Jadi sekarang ni saya berada di Terminal 1 lembaga terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kerana menjelang maghrib nanti saya akan terbang ke Bandar Ho Chi Minh, Vietnam. Tapi itu bukan destinasi akhir saya. Saya cuma akan transit di sana. Kalau nak tahu ke mana destinasi utama saya untuk kembali kali ini, kita ke Arab Semua Pelepasan untuk daftar masuk terlebih dahulu. Jom.
Baiklah, saya kini berada di lapangan terbangsa Tan Son Nhat di Bandara Ho Chi Minh, Vietnam untuk transit selama lebih kurang 4 jam sebelum kita meneruskan perjalanan ke lapangan terbangsa Kansai berhampir Osaka lah. Pun dah malam, memang seterusnya adalah selepas tengah malam. Apa yang menariknya ialah kebetulan saya tiba di Vietnam ini ketika negara ini meraihkan ulang tahun ke-50 penyatuan semula Vietnam setelah berlakunya insiden yang dikenal sebagai The Fall of Saigon, di mana menandakan berakhirnya perang Vietnam. Jadi ada sambutan besar-besaran sebenarnya di Bandara Ho Chi Minh dan juga di Hanoi, ibu negara Vietnam. Sebab itulah agak sibuk jugalah, walaupun sudah hampir tengah malam waktu tempatan, masih penuh dengan orang ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti lah. This one?
Baiklah, Alhamdulillah selepas 5 jam perjalanan dari Bandar Ho Chi Minh, saya sudah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kansai berhampiran Bandar Osaka, Jepun. Memang mengantuk sebab perjalanan tengah malam ataupun orang kata red eye flight dari jam 12.20 tengah malam waktu Vietnam sampai sini 7 waktu Osaka. Tapi saya ada masih banyak masa sebab saya daftar masuk ke hotel pun pukul 12 tengah hari dan sekarang pun baru pukul 9 pagi. Jadi ada masa 3 jam untuk saya cari tempat untuk lelapkan mata sekejap sebelum kita ke pusatnya. Jom. Baiklah, saya sudah pun selamat mendaftar masuk ke Hotel Sun Plaza 2NX berhampiran dengan stesen Shin Imamiya. Lokasinya amat strategik sebab bukan sahaja ada stesen Shin Imamiya tapi ada stesen metro yang lain juga, iaitu Dobut Suen Mai. Dan kalau anda boleh tengok biliknya memang comel-comel saja, tidur di atas lantai, memang gaya ala-ala Jepun lah. Saya akan ambilkan masa hampir seminggu di sini 6 malam kan, sebelum ke tempat lain, tidur di tempat lain pula. Memang penat ngantuk sebenarnya, tapi memandangkan hari masih lagi siang, saya ada masa lebih kurang 5 jam lah sebelum maghrib untuk merayap. Jadi nak punggah barang dulu, kemudian kita akan sambung berjalan-jalan ke kawasan utama di Osaka ini. Baiklah, saya kini berada di kawasan Dotonbori yang merupakan kawasan utama dan paling ikonik di Bandaraya Osaka ini. Lupa pula nak maklumkan bila dah sampai tadi, dah terlambat tapi tak apalah. Kalau anda nak tahu, Osaka adalah bandaraya kedua terbesar di Jepun dengan populasi kira-kira 2.7 juta penduduk dan ia terletak kira-kira hampir 400 km ke barat daya Tokyo. Dan kalau anda melihat suasana malam ni nanti akan jadi lebih meriah, tapi saya tak nak tunggu lama sebab pukul dah nak maghrib, jadi saya nak balik. Sebelum balik nak cek makan dulu. Cek makan dulu baru balik bilik. Jom. Saya sudah kembali ke bilik sebelum maghrib rasanya. Dah mandi, tukar baju dan lepak sahaja. Hari yang agak membenakkan juga sebab perjalanan menaiki pesawat tengah malam kan memang mengantuk. Jadi sudah tiba masa untuk saya berehat sebab esok akan
Jadi hari yang lebih memenatkan sebab ada satu tempat yang saya nak kunjungi. Bukan saja saya, satu dunia nak kunjungi. Itu pembayangnya untuk aktiviti, satu-satunya aktiviti saya untuk hari esok. Tapi untuk hari ini cukup sekadar itu. Saya masih tak percaya yang saya berada di Jepun dan bakal menghabiskan masa seminggu setengah di sini. Apa pengisiannya, anda kena ikuti saya lah untuk beberapa vlog yang mendatang. Tapi alhamdulillah rezeki untuk menjejakkan kaki ke bumi Jepun ini dengan hasil titik peluh sendiri, alhamdulillah. Baiklah, terima kasih juga kepada anda yang sudah menonton. Jangan lupa seperti biasa tekan butang like, share, subscribe. Salam mesra dari bumi Osaka daripada saya Syafiq Ashraf. #Forever Lone Ranger. Abah Umi kalau Syakir Syed, I love you. Oh, ulang lagi sekali. #Forever Lone Ranger.